Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Arifana binti Muhammad Ridwan. Dan saya Khairina Nunafisha binti Amran Nizan. Kami kini berada di dataran Ibnu Khaldun bagi menyaksikan sambutan Majlis Hari Guru peringkat sekolah SK Tengku Abang Mariam 2026. Dengan tema Kesultanan Melayu Melaka dan slogan Guru Bitara Nadi Negara, sambutan pada tahun ini berlangsung sangat meriah dan semangat penghargaan buat para guru. Majlis dimulakan dengan perhimpunan rasmi, bacaan doa, nyanyian lagu serta bacaan ikrar Hari Guru sebagai tanda penghargaan kepada insan yang mendidik anak. Tetap teguh, menggalas amanah mendidik. Dengan ini berikrar. Sambutan diteruskan dengan pelbagai permainan tradisional, persembahan murid serta penyampaian hadiah yang menambahkan lagi kemeriahan sambutan Hari Guru tahun ini. Saya sekarang Guru Besar Sekolah SK Tengku Abang Mariam yang mulia Said Nobadi bin Said Masyudin. Apakah harapan pihak sekolah sempena sambutan Hari Guru pada tahun ini? Alhamdulillah, terima kasih kepada adik Teens TV SK Tengku Abang Mariam. Alhamdulillah, hari ini kita sambut Hari Guru peringkat sekolah Guru Bitara Nadi Negara. Jadi harapan cikgu di sini, kita nak cikgu-cikgu kita terus bersemangat dalam mendidik, mengajar tanpa rasa salah dengan cekangan-cekangan yang ada. Jadi kita nak guru-guru kita terus memberi inovasi, memberi keyakinan kepada anak-anak kita supaya terus maju dalam pendidikan di SK Tengku Abang Mariam. Selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasih atas perkongsian Guru Besar. Terima kasih. Sama saya, peneroh kanan kurikulum Puan Razana binti Muhammad. Cikgu boleh kongsikan keunikan sambutan Hari Guru pada tahun ini? Okey, alhamdulillah tahun ini kita mengetengahkan tema iaitu Kesultanan Melayu, di mana kita lihat cikgu-cikgu semua sporting, semua yang mengikut tema, iaitu ada yang jadi sultan, ada permaisuri, ada raja, ada inang. Alhamdulillah. Dan juga kita mengetengahkan juga permainan tradisional seperti congkak, ratus lambuk dan sebagainya. Alhamdulillah tahun ini sangat meriah. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Semoga sambutan Hari Guru kali ini terus menyemarakkan penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pendidik. Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik. Terima kasih cikgu. Saya Khairina Nunafisha binti Amran Nizan. Dan saya Nur Arifana binti Muhammad Ridwan. Tim kami dari tim